Membaca terjemahan Al-Quran, memahami terjemahan pada semua ayat, termasuk mutasyabihat, diterjemahkan dengan terjemahan yang zahir, maka itu adalah pintu kesesatan. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah kata yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Mafhumnya, dengan Al-Quran ramai yang boleh tersesat sekiranya mereka hanya membaca terjemahan, tidak berguru, baca dengan kefahaman sendiri. Allah kata wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran juga ramai yang boleh Allah berikan mereka hidayah sekiranya mereka mempelajari ilmu Al-Quran, tafsir dengan cara ulama, dengan cara berguru, bukan seperti mana yang dibuat oleh orang-orang yang malas mengaji ilmu agama zaman sekarang dengan cara Google, dengan cara baca tanpa guru. Sedangkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ada guru. Siapakah guru baginda? Iaitulah Jibril. Allah kata allamahu syadidul quwa. Yang mengajar baginda sallallahu alaihi wasallam adalah syadidul quwa, iaitulah Jibril. Kalau Nabi pun ada guru, maka kita terlebih utama, kita semestinya mesti kena ada guru.